Sebelum saya memulakan sesi pada pagi ni, okey, boleh saya tahu um, ni semua pelajar baru ke? Ke ada pelajar lama? Pelajar baru Puan. Pelajar baru Puan. Pelajar baru Puan. Okey, okey. Boleh saya tahu program apa? DBA. PGDT Puan. Okey, so campur-campur lah Okey. Okey, kita boleh sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pertamanya saya mengucapkan selamat datang to Open University Malaysia. Tahniah kerana melanjutkan pelajaran di Open University Malaysia. Okey. Seperti yang kita tahu, Open University Malaysia ni menggunakan konsep lebih kepada digital kan, so bahan-bahan dia dari segi kelas semua, so perpustakaan pun lebih kepada digital. Okey, saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menggunakan perpustakaan digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library. Okey, sebelum tu, saya perkenalkan, saya Faridah binti Jumaatuddin, Pustakawan Kanan Open University Malaysia, telah bertugas di perpustakaan OEM lebih daripada 15 tahun. Okay, saya telah membesar di OEM ni. Okey, so sesi ni akan dijalankan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, boleh ya? Dia adalah campur-campur, mix sikit corner-corner macam tu. Okey. Sesi, sebelum tu kita beritahu jugalah, sesi ni akan dirakam dan akan dimuat naik dalam tempoh 7 hari selepas daripada sesi ni tamat. Okey, pelajar akan diberi sijil pada yang hadir lebih daripada 30 minit dan mengisi borang penilaian. Di akhir sesi nanti kita akan bagi borang penilaian lah untuk penambahbaikan kepada sesi-sesi akan datang. Okey, setakat ni clear? Ya. Okey. Apa lagi saya nak tanya? Okey, first time. Okey, ada yang dah pernah masuk perpustakaan ke? Ada Puan. Okey, dah pernah cuba Okey, so ada yang dah pernah, ada yang tak pernah lagi. Okey, so hari ni kita akan tunjuklah sedikit berkenaan dengan perpustakaan. Okey, saya share saya punya slide. Screen. Boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey. Okey, agenda untuk hari ini, first kita akan, nanti kita akan tunjuk macam mana nak validate digital library account, sebab kebiasaannya untuk bagi pelajar yang pertama kali guna perpustakaan akan ada masalah untuk kata tak boleh access digital library, tapi sebenarnya disebabkan profiler tak sama dengan akaun digital library. So nanti saya akan tunjuklah dekat mana profil dekat mana yang dikatakan untuk validate digital library account. Lepas tu saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mencari buku e-book jurnal dengan printed. Lepas tu kita akan tunjuk juga apa yang ada di portal perpustakaan lah, ada discovery service, database, ada repository yang terdapat di dalam portal perpustakaan, dan kita akan tunjuk perkhidmatan lain yang terdapat di perpustakaan lah. Begitu juga di akhirnya sesi ni kita akan tunjuk bagaimana cara untuk buat searching di menggunakan mobile handphone lah, sebab sekarang boleh kata semua pelajar pun memang ada handphone kan, so sambil-sambil tu nanti boleh buat searching menggunakan handphone. Okey, so sedikit tentang perpustakaan Open University Malaysia. Okey,
Perpustakaan Tan Sri Abdullah Sanusi Digital Library ni telah ditubuhkan pada tahun 2002. Kita ada terdapat lebih kurang 24 resource center yang di seluruh Malaysia. Okey, kita ada lebih daripada 34 LC kalau tak silap saya, tapi yang ada resource center hanya 24 learning center sahaja. Okey, perpustakaan juga mempunyai sijil ISO 9001-2015 oleh SIRIM. Okey, ni kita punya tim lah. Tim kita tak ramai yang cover satu Malaysia. So diketuai oleh Puan Azlinda Abdul Rahim dan dibantu oleh 3 assistant manager, Cik Syaril, Cik Hafiz dan Puan Rohana. Okey, kebiasaannya pelajar akan jumpa Cik Hafiz dengan Puan Rohana lah sebab mereka in charge customer service. Juga yang terdapat di perpustakaan saya Faridah Jumatuddin, lepas tu Encik Bayami Hanafiah bahagian library automation, dan Puan Nur Hidayati Adila bahagian user education unit, begitu juga Cik Amira bahagian library automation unit pembantu Cik Bayami. So kalau terdapat masalah berkaitan dengan sistem atau tak boleh akses portal, boleh direct je contact Cik Bayamin ataupun Cik Amirah Fahana. Okay, kalau ada permintaan nak request untuk buat one-to-one session ke atau untuk belajar lebih lagi berkenaan dengan perpustakaan, nak guna perpustakaan, boleh menghubungi Puan Nur Hidayati Adila. Okay. Okay, ni adalah 24 learning center yang ada resource center lah di seluruh Malaysia. Okay, kalau tengok kita ada di Kelana Jaya, Shah Alam, Putrajaya, Kuala Lumpur, Bangi, Tanjung Malim, Manjung, dan boleh kata di semua ibu negeri learning center lah. Okay. Okay, ni adalah waktu operasi perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library di main campus. Okay, untuk di main campus, kita ada 2 masa, iaitu masa sepanjang semester dan semasa semester break. Okay, bila semester berjalan, perpustakaan dibuka Isnin hingga Isnin hingga Khamis 8.30 hingga 4.30, Jumaat 8.30 hingga 12.30, Sabtu Ahad 9 hingga pukul 2 tengah hari. Public holiday kita tutup lah, tak kisahlah semester break atau time semester biasa. Public library memang public holiday kita tutup lah. Okay, beza dengan semester break adalah Sabtu Ahad je. Bila semester break kita tutup Sabtu Ahad. Okay, tapi untuk di learning center kena refer dengan learning center punya opening hours. Okay, setakat tu boleh. Okay. Ni adalah collection yang terdapat di perpustakaan lah. Kita ada lebih daripada 20,000 tajuk buku printed. Kita ada UMI repository yang ada lebih daripada 100 academic conference paper sampel yang ditulis oleh warga OUM lah. Kita juga ada conference paper and thesis. Kita juga ada online database. Ni kita punya koleksi terbesar lah. Online database sebab kita ada e-books, kita ada lebih daripada 190,000 title untuk e-books dengan 5,000 jurnal. Okay, e-books ni kita ada yang kita subscribe dan kita open source. Okay, kita juga ada audio video collection untuk multiple subjek. Tapi sejujurnya saya katakan audio video collection ni tidak lagi digunakan sebab kita boleh kata mostly semua dah tak ada reader kan. CD semua dah tak tempat nak baca, tak ada.
Tapi kita masih ada simpan lah. Mungkin ada yang masih ada reader untuk CD, bolehlah pinjam. Okey, seterusnya, macam saya cakap tadi, kita ada open database, kita ada subscribe database. Okey, beza open database open database ialah database yang tidak berbayar tapi dan subscribe database adalah database yang dilanggan oleh Open University Malaysia. Okey, so OUM antara pelanggan database yang banyak dan berbanding tempat lain, kita subscribe unlimited. Mungkin di tempat lain ada juga tapi mungkin lesen dia hanya 2, 3 atau 10 user, tapi kita unlimited untuk semua student. So jadi kalau ada 2,000 student nak akses dalam satu masa pun tak ada masalah. Okay, ini antara database yang kita subscribe: Springerlink, EBSCO, eBook, ProQuest, Al-Manhal, ProQuest eBook Central, SEM, Emerald Insight, Eric, Elsevier, Chanel, Skillsoft, Wiley Online Library. So saya rasa yang biasa selalu student guna adalah Emerald Insight lah. Ada tak database ni yang pernah dengar? Emerald lah. Emerald kan? Emerald ni well known juga. Okay, nanti saya tunjuk macam mana nak access Emerald lah. Okay. Macam mana nak guna perpustakaan? Okay. Semua student pelajar OEM adalah secara automatik akan register sebagai pengguna perpustakaan lah. Okay. Pelajar juga boleh akses, boleh gunakan perpustakaan berhampiran dengan kawasan tempat tinggal. Contoh, kalau pelajar berada di Kuala Lumpur, kita kan ada kalau yang berada di bahagian contoh di Bangi kan. Okey, kita ada UPM, UKM kan. Okey, specialnya pelajar OUM boleh masuk ke perpustakaan UPM, UKM hanya perlu bawa student card sahaja. Tapi kena ikutlah dia punya rules dengan regulation dekat perusahaan. Tapi pelajar dibenarkan untuk membuat rujukan di perpustakaan IPTA lain. Okey, untuk pinjaman pelajar tidak dibenarkan untuk membuat pinjaman direct di perpustakaan berkenaan, perlu melalui perpustakaan OUM. So kami akan proses dan pelajar perlu ambil bahan tu dengan di OUM Kelana Jaya. Okey, boleh faham tak yang tu? Students are allowed to do reference in other libraries nearest to their home. Usage of these libraries are subject to the rules and regulation for the reference only. No borrowing is allowed. Means pelajar dibenarkan untuk membuat rujukan sahaja di perpustakaan IPTA lain. Sebab itulah kelebihan pelajar OUM. Kita ada banyak tempat boleh pergi untuk akses sebab kita adalah OUM kan ditubuhkan dari gabungan 11 satu konsorsium yang di gabungan 11 uniti awam. Jadi kita ada privilege untuk guna dia punya perpustakaan. Okey. Seterusnya ni kita perpustakaan awam yang perpustakaan universiti yang pelajar boleh pergilah untuk guna untuk buat reference. Dan ni perpustakaan IPTS lah yang pelajar boleh mohon untuk guna di perpustakaan. Unitem, MU, UniKL dengan UTT. Okey.
Okey, berkenaan dengan jumlah pinjaman. Okey, jumlah pinjaman pelajar boleh pinjam 5 buah buku dalam satu masa bagi tempoh 30 hari. Untuk satu-satu masa. Okey, kalau ada 5 buku, mula pinjam 2, lepas tu nak tambah lagi 3 pun tak ada masalah. Tapi dalam satu masa, jumlah pinjaman adalah 5 buah buku. Okey, jika lewat 1 hari, 1 buku akan dikenakan denda 50 sen per item per day. Okey, kalau didapati buku hilang atau rosak, pelajar akan dikenakan denda lewat pemulangan dan ditambah dengan processing fee RM25 dan juga harga buku berkenaan. Okey. Setakat ni tak ada masalah Okey, ni antara perkhidmatan yang ada di Perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, kita ada information skill workshop. Okey, pelajar juga dibenarkan untuk membuat pembaharuan sekali. Okey, kalau dah pinjam untuk satu tempoh 30 hari, pelajar ingin nak, kita faham pelajar kita bekerja, kadang outstation, so perlu lanjutkan pinjaman. Okey, boleh mohon untuk lanjutkan pinjaman dengan email atau WhatsApp ke perpustakaan. Tak perlu hadir pun ke perpustakaan. Boleh email atau WhatsApp library untuk renewal. Tapi renewal kena dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh due date. Okey, dan boleh renew hanya buku yang tidak ditempah oleh pelajar lain. Okey, boleh. Kita juga ada perkhidmatan reservation. Okey, reservation ni bukannya tempah buku awal-awal cuk nak tempah buku berkenaan. Tak, bukan itu maksud kami. Maksud kami ialah reservation adalah contoh buku berkenaan sedang dipinjam oleh pelajar lain. Tapi kita nak pinjam buku berkenaan sebab kita takut dia renew, sebab kita allow untuk renew sekali kan. Jadi sebelum dia renew, kita reserve dulu buku berkenaan supaya dia boleh pulangkan dan dia tak boleh renew dan kita boleh pinjam buku berkenaan. Okey, faham? Kita juga ada perkhidmatan intra-library loan. Inter-library loan dengan document delivery service. Okey, apa beza intra-library loan, inter-library loan dengan document delivery service? Sebenarnya tiga-tiga perkhidmatan ni adalah pinjaman buku dan beza dia ialah intra dan inter adalah buku, document delivery adalah artikel, PDF atau jurnal yang berbentuk e. Okay. Apa beza intra dengan inter-library loan pula? Intra adalah pinjaman buku dengan di OUM dengan OUM. Inter-library loan adalah pinjaman OUM dengan IPTA lain. Macam tadi saya cakap, pelajar boleh pinjam buku di IPTA lain tapi kena melalui OUM. Itu yang kita akan guna inter-library loan. Okey, macam mana nak buat inter dan document delivery service? Nanti saya akan tunjuk masa kita buat hands on tu, dekat mana nak dapatkan borang-borang berkenaan ni. Okay. Ini maklumat yang penting lah untuk perpustakaan, nombor phone, nombor WhatsApp. Boleh follow kita dekat Telegram sebab kita biasanya kita akan blast info-info di Telegram TSDS Digital Library. Okey, email library kalau nak renew ada masalah semua boleh email dekat Digital Library. Okey, boleh follow kita dekat Facebook tsds.library, boleh follow Instagram juga OUM Library dan kita punya YouTube. Di YouTube kita akan upload kita punya record macam mana nak access semua. So kalau misal kata nanti stuck boleh refer dekat kita punya YouTube. Okey. Itu sahaja berkenaan dengan perpustakaan. Okey, so saya
setakat ni ada apa-apa soalan berkenaan dengan perpustakaan? Okey, so kalau tak ada apa soalan, kita terus ke macam mana nak akses perpustakaan daripada macam mana nak akses perpustakaan daripada portal. Okey, saya share screen. Okey, macam biasa. Okey, kita mula macam mana nak masuk ke OUM Ya, kita masuk ke OUM. Pelajar akan dapat interface ni kan. Okey, klikkan My OUM. Perlukan masukkan username dengan password kan. Lepas dah masukkan username dengan password, pelajar akan dapat interface begini, betul? Okey, selepas itu untuk masuk ke digital library, boleh klik dekat digital library. Klik je dekat digital library. Dapat slow pula. Okey, dia akan masuk ke perpustakaan. Inilah portal perpustakaan. Okey, macam saya cakap tadi, balik kepada agenda kita yang pertama tadi, nak validate yang digital library. Betul ke tidak masuk akaun library? Okey, pertama bila klik je dekat My Digital Library, dia akan keluar nama. Nama sendiri, nama masing-masing. Okey. Okey jap. Lepas tu pastikan dekat sini bila kita masuk masuk dekat My OUM, dekat nak tengok nampak betul kita masuk ke tidak, klik dekat yang kat Gmail tu kan, dia akan keluar nama kita kat sini, dan pastikan juga dekat profile atas ni, profile nama kita. So dia dekat atas dengan bawah ni kena sama. Ataupun dekat library ni dekat atas ni dengan dekat sini ni kena sama. Profiler. Okey. Profiler kena masuk email OUM. Okey. Klik je dekat profiler tu. Lepas tu nanti masukkan je username dengan macam saya, sebab saya dah letak profiler saya nama at Chrome profile tu. Okey, masukkan profile username dengan password OUM. Okey, bila dah masuk username dan password OUM, klik je refresh reload this page. Nanti dia akan tukar kat sini nama pelajar. Okey. Setakat ni baru. Okey, kalau ada masalah boleh je klik dekat ni, dia akan ada tutorial lah menunjukkan macam mana nak validate akaun pelajar. Okey, so bila dah masuk portal perpustakaan, okey, kita akan nampak ada kita punya portal lah. Tanya pula kan ada apa. So kita ada portal, so kita guna konsep Google, cari di satu tempat boleh dapat macam-macam bahan. Okey, macam saya kata tadi, kita nak dalam perpustakaan ada e-books, ada printed book, ada electronic books kan, ada artikel, ada ni kan. So macam mana nak cari? Okey, bila kita guna discovery service, biasanya memang set default discovery service lah. Okey, boleh masukkan tajuk bahan apa yang kita nak cari. Contoh, sebagai contoh untuk hari ini, ni saya nak tunjuk cari printed book je dulu Okey, printed book. Apa itu printed book? Okey.
Sekejap saya nak tunjuk apa itu printed book. Saya stop sekejap dekat sini. Sekejap. Tak payah stop kot. Sebab boleh nampak ke saya punya skrin? Nampak Kefa? Okey. Boleh nampak tak saya pegang apa? Okay, boleh nampak kan? Ni printed book. Printed book ialah buku yang boleh dipegang. Ada code number semua. Ni adalah buku printed. Buku printed ni pelajar boleh walaupun pelajar berada di luar Lembah Kelang boleh pinjam request untuk buku ni. Macam mana? Sekejap saya tunjuk buku printed. So saya balik kepada portal perpustakaan. Saya masuk balik. Saya masukkan keyword sosial media marketing. Macam ni saya tahu tajuk buku ni kan. So saya masukkan social media marketing, a strategic approach. So saya klik je search. Dia akan terus masuk ke portal perpustakaan. Macam saya cakap tadi, kita nak cari, ni saya nak tunjuk cari printed book saja. Kita tengok kalau saya cari social media marketing strategic approach ada 186 title kan, sebab saya ada tajuk yang direct. Kita nak buku sahaja. Macam mana nak tengok beza buku sahaja, buku printed dengan buku elektronik. So sekarang nak tunjuk buku printed. Dia akan tulis satu buku, satu lagi dia ada code number. Buku ni macam ni, academic journal, maknanya artikel lah. So kalau kita nak cari buku saja, printed saja, klik dekat source type ni. Pilih buku saja. So kita akan dapat, klik je kita akan dapat buku saja. Daripada 186 tadi, dia akan tinggal 3 je. Ni sebab dia tag e-book dengan book. So, contohnya kita nak buku ni. Macam saya cakap tadi, pelajar boleh request, ni dia kata boleh guna intra-library loan. Intra-library loan tak perlu isi borang, hanya klik di book request send to my learning center. Jadi, pelajar yang berada di luar Lembah Kelang pun boleh pinjam buku ni. Dekat mana? Mula tadi masukkan tajuk. Lepas tu dah jumpa buku yang kita nak. Klik kat accept option, ambil book request send to my learning center. Dia akan keluar form intra-library loan. Auto, pelajar cuma perlu masukkan sama ada student atau staff. Macam saya staff, saya letak, katakanlah saya pelajar, saya pilih pelajar. So saya pilih learning center yang paling hampir dengan saya lah. Tapi servis ni tidak disediakan bagi pelajar berada di KL Learning Center, Bangi Learning Center dan PJ Learning Center. Sebab dia kira dekat, katalah saya minta learning center saya yang paling hampir adalah Kuantan Learning Center. Tak nama. Nombor handphone. Pastikan nombor betul supaya kita boleh senang untuk menghubungi, dan juga email. Yang penting nama,
learning center mana dengan email dan nombor phone. Okey. Lepas tu particular buku tak perlu sebab dia ada automatic. Okey, bacalah dekat itu important. Proses akan diproses dalam masa 3 hari. Request by email. Okey. Lepas tu due to the copyright issue. Okey, kena jawab pengesahan untuk mengesahkan confirmation yang memang nak pinjam buku ni. Kena check email lah dalam masa 2 hari kena jawab. Jika tidak, buku tidak akan diproses sebab kita banyak terima request sebelum ni, tapi bila kita hantar pelajar cakap dia tak nak buku, dia tak nak pinjam pun, dia sekadar cuba-cuba klik je try kita punya kita punya servis ni, tapi dia sebenarnya tak nak pinjam pun. Okay, so sebab tu dia ada kena jawab confirmation dalam masa 2 hari. Okay, dia akan hantar ke buku, akan disimpan di learning center selama 2 minggu. Jika tak diambil, dia akan pulang balik ke main campus lah. Okay, dan klik submit. So pelajar akan dapat submitted successfully lah. Okay. Setakat ini untuk buku printed. Boleh? Okay. Bila kita apa yang boleh dapat lagi di portal pustaka? Okay, untuk buku printed pelajar kena buat citation kan? Okay, so boleh klik dekat tajuk buku dan klik dekat ni yang ada inverted comma. Klik cite. Okay, automatic APA self-validation. Dan pelajar akan dapat citation punya, boleh copy dan masukkan dalam citation atau dipanggil reference ataupun bibliografi dekat dalam assignment. Okay, cuma ni adalah computer generate, so kena check balik dengan APA style sama ada betul ke silap, sebab ada yang betul, ada juga yang macam yang tak berapa nak betul. Macam tu. Ini boleh digunakan untuk okey. Saya ulang sekali lagi dekat mana. Okey, ni untuk buku printed. Okey. Buku printed, masukkan tajuk. Okey, kat mana nak printed saja, klik dekat source type. Okey, sebenarnya dia bukan boleh source untuk printed je dan untuk lain pun boleh. Okey, tapi ni untuk printed. Okey, klik apply. Masukkan tajuk. Okey, dah dapat. Kalau nak pinjam, bagi yang 2 lembar kelang, boleh request send to my learning center. Okay. Itu boleh dapat citation. Klik dekat cite. Okay. Untuk buku printed. Okay. Okay ke untuk buku printed? Okay. Macam mana nak cari buku e pula? Kita guna contoh yang sama. Okay, kejap Saya mula dari depan balik semula. Tutup yang ni. Okay. Dekat portal. Okay. Social media marketing. Kata saya ambil social media marketing. Saya klik search. Okay, kita ada dekat source type, kita boleh pilih kalau kita nak e-book saja pun boleh. Okay. Pelajar boleh pilih dekat source type sama ada untuk dapatkan buku printed saja, sahaja atau e-book saja. Okay, untuk saya nak tunjukkan buku e-book, so saya klik dekat e-book, klik apply. Dekat sini sebenarnya boleh je pilih 2-3 pun. Klik apply. Okay. Pelajar juga boleh pilih range nak date
range bila ataupun katalah nak 5 tahun terkini sahaja. Klik dekat 5 tahun terkini. Okay, so akan dapat 27,000. Kalau kita tukar kepada all day, tengok berapa banyak. 20. Tadi 27,000 kan. Kalau semua sekali ada 51,301. Banyak ni nak baca. So macam ni kita nak kecilkan lagi dan kita dapat yang kita nak yang lama, kita nak yang baru je. Macam gitu. So kita klik ambil 5 tahun terkini. Atau kalau nak lagi kecil je, kita boleh ambil date range. So saya buat nak 5 tahun terkini. So dia akan bagi 5 tahun terkini ada 27,902. Okay. So kita pun scroll, pilihlah yang mana kita nak. Journal. Okay. So saya tak nak academic journal, saya nak e-book saja. So saya klik dekat live. E-book. Okay. Okay. Ni contoh buku e-book. Okay, macam mana nak access e-book? Okay, klik dekat access now e-book. Dia akan masuk terus ke e-book berkenaan. Sebab tu kena masuk kat sini lah selalunya terdapat masalah. Okey Kak, sepatutnya buku ni boleh masuk terus. Tetapi kalau dekat atas profiler ni bukan profiler OUM, nanti pelajar akan tak boleh access. Okay. So dah dapat, ni lah buku dia dalam bentuk okay. Macam ni nak baca dia. Okay, pelajar boleh kalau nak klik by chapter, boleh klik je terus download by chapter dekat sini. Contoh katalah saya nak baca chapter social media marketing. Saya klik je dekat sini, dia akan boleh download untuk chapter 2 saja, ada 26 page. So klik je download. Akan dapat PDF untuk chapter social media marketing saja. Okay. Terus. So dia akan ada lah. Terus. Okay, dia download, dia akan masuk terus dalam komputer kita atau laptop kita. Dia akan ada selagi kita tak delete lah. Okay, kalau by chapter. Kat sini boleh lah. Sekarang canggih dah ada AI assistant, so boleh gunalah untuk dia bacakan kat kita kan. Apa yang kita nak daripada artikel ni. Contoh kita cakap nak summarize the key point of this document. So dia akan summarize lah untuk kita. Okay, ni kalau PDF. Kalau PDF, okay, so dia adalah key point dia. So lagi senang lah sekarang bila ada AI assistant ni. Okay. So ni PDF dalam PDF lah. So kalau PDF dia tak akan hilang. Sama dia akan download by chapter. Dia tak download full. Katalah pelajar nak download. Okay, saya tutup yang PDF ni. Katalah pelajar cakap tak nak lah download per chapter, lambat kan. Leceh, saya nak terus satu buku. Okay. Pelajar boleh je download satu buku. Klik je dekat yang atas ni. Download. Pilih full e-book. Okay, cuma bila nak klik full e-book, kena sign in my apps co-host. Okay. Macam, okay, klik je dekat sign in. Dia akan
minta untuk sign in my co-host. Kalau kali pertama memang kena create an account lah. Okay, bila create an account, kena masukkan dah username dengan email. Okay, yang ni dah pun tak masuk. Okay, cuma kami galakkan pelajar guna email OUM dengan password OUM supaya pelajar tak lupa dan senang. Bila masuk je dia akan masuk sekali terus guna email OUM. Okay, macam saya sebab dah ada, so saya klik je sign in. Okay, dia akan minta login with OUM ID. Kalau keluar macam ni, klik je login with your OUM mail ID. Jadi dia akan keluar lah. Okay. Macam ni dia beritahu sebenarnya buku ni saya dah tengah pinjam pun buku ni. So saya ada masa lagi 1 minggu 6 hari. Dia siap beritahu lagi. Berapa lagi tamat tempoh saya untuk buku ni. Okay. So saya nak tunjuklah macam mana kalau buku ni kita dah pinjam, tengah pinjam. Sebab kita boleh, okay, untuk guna yang e-books ni yang best ni adalah kita boleh nak pinjam berapa lama. So dia ada maksimum 14 hari. So hari tu saya buat untuk 14 hari. So maknanya ada lagi seminggu 6 hari macam itulah. Semalam saya buat. Okay, so saya cancel. Okay, sebab buku ni dah ada dalam saya punya account. So saya nak tunjuk buku yang saya tak pinjam lagi. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak baca buku ni. So saya back dulu. Kita try satu lagi buku. Tadi pula dah. Oh, masukkan balik. Masukkan ini saya masukkan saya guna tajuk yang sama tadi, social media marketing. So saya klik dekat e-book sahaja. So, saya akan dapat. Saya sikit lagi. Okay. Okay, saya try yang ni, access now e-book. Okay, so tak, kita try buku ni lah, macam cantik je buku dia, ada warna merah Okay, klik dekat access now e-book. So dia akan masuk sama macam tadi. Inilah bentuk bukunya. Okay, nak baca dia boleh klik dekat chapter. Okay, kalau nak baca online terus, boleh je terus dekat sini, klik je dekat chapter ni. Okay, kalau misalnya kata nak cari bahan dalam, okay, katalah cari perkataan, kita nak cari keyword dalam social media ni, mungkin kita nak cari digital. So dia akan cari perkataan, dia akan carilah keyword untuk kita dekat page sekian lah. Yang ada perkataan digital. So kita bolehlah ke page berkenaan. Okay. Okay, kita nak tengok ni table content dia. Okay. Macam nak tunjuk tadi, nak tunjuk kalau nak download penuh kan buku ni. Okay, katalah saya nak pinjam buku ni. Ada masa saya sempat nak searching dan saya nak download. Okay. Saya download full e-book. Beza dengan yang tadi sebab tadi tu saya dah pinjam. So sekarang saya nak pinjam lagi satu buku. Dia tanya boleh nak pinjam untuk, kita boleh pilih nak pinjam untuk berapa hari.
Okey, so kita ambil lah 14 hari. Paling lama 14 hari. Okay. So, okey, untuk guna ni dulu boleh pakai PDF. So, sekarang dah kena pakai Thorium Reader. Okey, sebab saya dah pernah download. Sebenarnya dekat sini dia akan tulis download Thorium Reader. So, klik je nanti kalau first time, klik je download Thorium Reader tu. Nanti dia akan ikut je arahan install desktop. So, dia akan terus ada. So, lepas tu balik semula ke portal perpustakaan ni, klik je download. Ni. Kalau tak dia akan this book can be opened into Thorium Reader. Okay, kalau yang tak ada Thorium Reader ni, klik je dekat Thorium Reader ni. So dia akan cakap so pilih je ni direct install. So dia akan installkan Thorium Reader ni kat dalam PC pelajar. Okay, lepas dah download ni dia akan keluar Thorium setup ni. Klik dan install. Nanti dia akan keluar lah. Ini. Okay, macam mana nak baca buku ni kan. Okay, lepas kita dah download ni, kita back kat sini balik. Tadi kita klik download, dia akan masuk dekat dalam Thorium Reader tadi. Okay, so nak baca dia, just klik je dekat ni. Okay, ni adalah buku yang kita download tadi. Klik dekat Thorium. So, akan dapat tengok buku ni. So, macam ni dah dalam PC lah. So, kalau tak ada internet pun dah boleh access lah buku ni. Nak baca dia, klik je dekat ni. Nak tengok dia punya yang gambar buku macam ni, dia punya table of content. Kalau nak baca dia, klik dekat ni. Lepas tu nak ke page sebelah, klik dekat bawah ni lah. Okay, kalau misal kata nak page belum boleh. Dia akan pergilah. Ni. Okay, so page. Okay. Katalah nak tutup, nak balik ke Thorium desktop. Okay. Sekarang ni kita punya desktop Thorium lah. Desktop. Dia kira macam rak buku kita lah dekat dalam ni. So saya dah ada 2 buah buku yang saya dah pinjam. So kalau saya nak baca social media marketing ni, saya klik je dekat yang nak baca yang tu boleh klik dekat ni next time. Okay. Interface dia akan lain sebab dia bergantung kepada buku berkenaan lah. Okay, so nak baca buku tu, klik je dekat. So ni kira dalam kita punya rak buku lah, tapi dia berbentuk digital. Okay. Okay ke untuk buku ibu ni? Ada soalan? Okay, sama juga dengan kalau tak ada, okay. Sama juga macam buku printed tadi. Dekat buku E pun kita boleh dapatkan citation. Klik je dekat citation yang atas ni. Contoh tadi untuk buku social media marketing kan. Okay, boleh ambil. Ataupun copy je tu clipboard dan masukkan dalam bahagian reference. Repeat je, dah dapat markah kat sini. Okay, sekali lagi. Klik dekat citation ni.
So dia akan keluar, ambil OUM pakai APA 7 edition. So boleh pakai. Klik. Okey. Okey, untuk buku e-book. Okay, macam mana pula kalau buku kalau artikel? Okey, untuk buku e-book. Okay, saya ke buku saya tutup yang ni. Okay, kalau untuk artikel, jurnal, okay, kita back balik ke portal perpustakaan. Saya guna keyword yang sama je, social media marketing. Sebab ada banyak kan, social media marketing. Kita klik dekat sini, academic journal je saya nak ambil. Sebab nak artikel je, jurnal je. Okay, kalau kita pilih academic journal, okay, kalau perasan dia ada peer review. Betul? Okay. Satu lagi kita tak nak layan lama, kita nak yang latest sahaja. So saya ambil yang dalam tempoh setahun je. Okay. Ada 6,000 journal. Okay, kalau kita tengok ada, kita nak yang peer review je kan. Okay, apa maksud peer review? Peer review bermaksud artikel yang ditulis oleh orang yang artikel yang ditulis oleh pakar dalam bahagian berkenaan dan telah di review oleh yang pakar dalam bahagian berkenaan. Maknanya contoh kalau bahagian marketing ni dia memang pakar dalam marketing dan telah direview oleh yang pakar juga dalam bahagian marketing. Okay. Katalah kita nak baca artikel yang kedua saiz. Okay, kita bacalah. Nak download artikel yang ketiga ni, social media marketing effect on dream product purchase intention. Okay. Kita klik je dekat access now PDF. Okay, untuk artikel dia lagi mudah, jurnal dia lagi mudah, so terus dia boleh dapat full text download. Tak perlu pun masuk macam kalau masa kata macam e-book tadi kena sign in dulu untuk download full text, tapi kalau artikel dia terus je keluar. So kita boleh belajar, boleh je klik terus dekat download. Klik je download. Dan dapat full artikel lah. So boleh cari banyak-banyak, lepas tu balik kalau dekat keyboard balik kampung tak ada internet pun still boleh akses kepada artikel ni lah. Kalau dulu-dulu biasa pelajar dia datang library, dia cari artikel banyak, balik rumah baru dia sort balik baca mana artikel berkenaan untuk diguna pakai untuk masuk dalam assignment. Cuma sekarang saya rasa kemudahan internet tu dah lebih luas berbanding dahulu kan. So ada, cuma mungkin masih ada lagi juga yang tiada, so pun tak jadi masalah. So download dia banyak-banyak, lepas tu boleh baca. Okay. Dah download, so dia akan keluar dekat kita punya folder download lah. Buku yang kita artikel yang kita subscribe tadi, yang kita download tadi lah. Ni salah. Ya, tajuk lah. Dia akan keluar. Okay, untuk artikel ni sama juga macam printed yang buku printed buku E tadi.
boleh klik citation untuk dapatkan citation bagi artikel ni. Klik to clipboard, klik boleh copy paste lah ke dalam assignment, bahagian reference, bahagian monografi. Okey tak? Mudah tak? Senang tak? Nak saya ulang untuk document delivery service? Ha? Okey. Ulang. Tak payah. Okey. So, okey. Ulang Puan yang bahagian e-book tu ulang sikit. E-book bahagian e-book Okey. Saya tutup yang ni semua. Kacau je semua. Okey, untuk bahagian e-book, okey, kita balik back kepada portal perpustakaan semula. Okey. Kita masukkan keyword. So, contoh saya ambil contoh tadi, social media marketing. Okey, klik search. So saya ambil e-book sahaja. So saya nak 5 tahun terkini je kan tadi. Okay. Bila dah jumpa, klik access now untuk e-book. So, untuk download full text, klik yang dekat atas ni. Kalau by chapter, boleh klik dekat chapter. Okey. Tapi kalau nak full text, klik yang dekat ni. Tengah ni. Full text. Macam saya cakap tadi, sebab saya dah download buku ni, masih lagi dalam tempoh pinjaman saya sebanyak 14 hari. Jadi, buku ni dah ada lah. So, saya klik je dekat Torium saya. So, dia akan masuk buku ni, buku ni ada dalam saya punya account Torium. Dekat portal. Dekat portal pula, dekat PC atau laptop saya. Dia akan terus masuk. Dekat sini boleh ke? Okey. Apa akan jadi buku ni selepas 14 hari? Selepas 14 hari, sebab dia cakap saya ada 6 hari kan. Selepas 14 hari, buku ni takkan boleh diakses dalam Torium ni dah. So kalau saya nak pinjam, saya kena download macam tadi balik. So saya kena download balik. So boleh pilih untuk pinjam 14 hari lagi. Dia konsep dia macam, okay, 14 hari pinjam, lepas tu pulang, lepas tu pinjam balik. Kalau kita download yang full e-book. Okay. Boleh faham untuk e-book ni? Puan just nak confirm. Mm-hmm. Just nak tanya satu. Kalau untuk e-book ni maksudnya intra-library loan tu just untuk hard book saja kan? Hard copy saja kan? Betul. Yang e-book ni tak perlu isi form intra-library loan tu tak perlu kan? Tak apa. Okay. Dia kalau untuk e-book tak perlu isi form. Printed book baru kena isi form. Okay. Okay, faham. Okay, noted Puan. Terima kasih. Tapi kalau masa kata buku ke buku tu tiada dalam portal perpustakaan, tak ada dalam kondisi perpustakaan OUM, pelajar nak pinjam, then kita akan guna
service interlibrary loan. Okay, ni kalau buku yang okay, untuk yang e-book tadi, okay, faham kan? Okay, andai katalah cari-cari ada buku yang tiada dalam koleksi perpustakaan OUM. Okay, pelajar tahu masa dekat UKM, contohlah pelajar pergi UKM, buku tak ada. So pelajar nak pinjam buku tu. Okay, apa yang pelajar boleh buat adalah isi form interlibrary loan. Okay, kat mana nak dapat buku tu? Kat mana nak dapat buku pula? Kat mana nak dapatkan form tu? Okay, scroll ke bawah. Dekat Digital Library Services ada Interlibrary Loan Services atau Document Delivery Services. Okay, macam saya cakap tadi, apa beza Interlibrary Loan Services dengan Document Delivery Service? Document Delivery Service adalah berbentuk maknanya macam macam artikel, biasanya artikel lah. So, kita hanya melalui email sahaja. Tapi kalau interlibrary loan, dia buku berbentuk fizikal, dia macam saya tunjuk tadi. Okay. Nak pinjam dengan IPTA lain, pelajar perlu je isi form dekat, okay, klik je interlibrary loan service. Okay, dia akan masuk ke form interlibrary loan ni lah. Okay. Klik je dekat interlibrary loan form request. Dia akan keluar Google Form. So, dia akan beritahulah untuk staff member dengan student OUM saja. Tutor lecturer, part-time lecturer tak dibenarkan. Okay, tu kena bacalah. Neng. Okay. Email, nanti kliklah next, lepas tu next dan masukkan tajuk buku, author, penulis yang kita nak pinjam tu lah. Sebab bila kita ambil interlibrary loan ni, kebiasaannya pelajar dah tahulah tajuk buku, buku edition, penulis dia apa semua. Kebiasaannya pelajar tahulah. Okay. Dah isi semua. Dah telah buku tahun baru. Klik next. So kalau ada buku lain, masukkanlah. Tapi kalau ada satu buku je yang nak pinjam, so klik je next. Lepas tu okay, masukkan nama, IC number semua, phone number, email. Okay, learning center mana nak buku tu dihantar. Okay, untuk interlibrary loan, yang ni semua pelajar boleh guna servis ni. Macam intra-library loan tadi, buku pelajar di Lembah Kelang tidak dibenarkan pinjam sebab kebanyakan macam pelajar Lembah Kelang ni bolehlah datang terus ke OUM Menara Kelana Jaya ni. Kira dekat kan, tapi kita untuk student-student yang jauh daripada sini macam di Sungai Petani, Kedah, Sabah, Sarawak, kita nak pinjam buku kita jauh kan datang, so kita post kepada mereka. Sebab tu buku untuk kenapa intra-library loan tu tidak dibuka kepada pelajar di Lembah Kelang. Dia hanya buka kepada pelajar di luar Lembah Kelang sahaja. Okey. Tapi untuk interlibrary loan ni semua pelajar boleh. Dengan syarat kena ambil dekat Menara OUM. Okay, contoh tapi kalau yang jauh-jauh tu kita akan hantar ke learning center lah. So pelajar kena ambil kat learning center berkenaan lah.
Okay, klik yes. Lepas tu start. Okay, so nanti kita punya staff akan terima dan dia akan proses dan dia akan hubungi pelajar lah. Hubung untuk intra-library loan. Okay. Sekali lagi dekat mana nak dapatkan form inter-library loan dengan dokumen delivery. Okay, klik dekat home. Klik dekat home. Scroll je ke bawah. Okay, boleh tengok kita ada new arrival. Okay, okay. So di delivery dekat sini ada inter-library loan document delivery service. Okay, setakat ni okay. Ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, okay, saya nak tunjuk setakat ni saya rasa basic untuk guna perpustakaan tu bolehlah tahu dekat mana nak searching, kat mana nak pinjam, nak pulang. Okay. Boleh pinjam. Nak searching, nak pinjam, nak pulang. Nak pinjam, nak pulang pula. Okay. Bolehlah guna portal. Tahulah dekat mana nak buat searching. Okay. Macam mana buku printed. Macam mana buku macam mana guna buku macam mana kalau journal, artikel. So, setakat ni basic tu boleh. Okay. Apa lagi yang ada? Okay, sebab dah Tera dah pandai. Okay, tu dah boleh sikit-sikit. So, apa lagi yang ada kat dalam kita punya portal perpustakaan? Okay, dalam portal perpustakaan ni ada banyak. Kan? Tapi apa lagi yang saya rasa pelajar perlu tahu? Okay, tadi saya ada sebut pasal iRepository. Okay, dekat pelajar boleh je. Dia ada macam-macam ni kan. Okay, dekat iRepository ni adalah bahan-bahan yang ditulis oleh warga OUM. So, kita akan simpan di dalam iRepository. Okay. Boleh dengar ke suara saya? Okay. Contoh, nak cari apa kat dalam iRepository? Contohlah nak cari tahu ada lecturer yang tulis pasal COVID. COVID-19 kan. So, tengok ada tak lecturer yang kita yang tulis pasal COVID-19. So, kita pun klik search. Okay. Sekejap, tukar pada COVID. Okay. So, saya tak payah letak 19 tu lah. Kita letak COVID je. Okay. So, kita akan dapat bila type search dekat COVID, kita dapat 48 hasil pencarian. So, kalau kita nak baca berkaitan dengan tajuk contoh lah kita nak baca. Yang tahun 2022 ni, impact of social media marketing on working adult. Okay, klik je dekat tajuk yang kali biru ni. So, boleh download. Kalau tak nak download, boleh je preview dulu. Kata lah nak baca dulu je kan. Okay, ditulis oleh Abdul Rahman bin Ibrahim tahun 2022. Kalau nak baca, klik je download. So, dia akan terus masuk ke dalam, dia akan pergi ke PDF. So, kalau kita nak download, klik download. Kalau tak, sebenarnya dia dah download lah dekat dalam kita punya. So, kita akan dapat lah
the impact of the okay. So dapat full lah untuk apa penulisan ni. Allah terkeluar pula. Okay. Tu dekat dalam iRepository. So boleh cuba untuk tajuk-tajuk lain lah. Cuba nanti mantau. Okay. So selain daripada iRepository, kita juga ada TSDAS catalog dengan database. Okey, apa beza sebenarnya? Sebenarnya apa carian yang kita cari yang tadi tu sebenarnya adalah gabungan TSDAS catalog dengan database. So dia jadi discovery service. Tapi kalau nak cari printed saja boleh je klik dekat TS catalog ni. Tapi pada saya kita cari dekat discovery, so kita akan dapat lebih banyak hasil. Okay, kalau kita memang nak cari dekat dalam database sahaja, maknanya kita memang nak sahaja. Okay. Nanti bila dah tera guna discovery service ni, dah tahu, dah biasa, dah familiar dengan kita punya database semua. So dah mungkin akan ada database favorite. Okay, pelajar boleh je klik dekat database terus. Okay, pilih je database mana yang kita nak guna untuk cari bahan. Contoh macam saya cakap tadi, kebiasaannya pelajar akan ni yang kita letak, kita ada lebih daripada ni database tau. Okay, yang kita letak dekat sini adalah setelah kita tengok database favorite yang pelajar selalu guna. So kita letak dekat database list ni. Okay, sebenarnya kita ada, okay, dekat sini kita ada banyak list database. Okay, yang kita subscribe. Boleh tengok kat sini. Okay, kita ada 33 database yang kita subscribe. Okay, dari 33 yang kita subscribe ni dan open access database. Okay, dari 33 yang kita ni, yang kita subscribe ni, yang selalu pelajar guna, kita back ke home balik, tunjuk. Okay. Okay, dia lambat. So kita pergi je scroll ke bawah. Saya nak tunjuk tadi database Emerald kan, yang selalu guna dekat, tunjuk kat depan kan. Okay, klik je dekat database Emerald. Okay, ni depan database list ni. Ni saya cakap yang database yang selalu, yang popular di kalangan pelajar. Okay, saya tunjuk satu Emerald. So saya masukkan tajuk tadilah, social marketing. Social media marketing. Okay, saya klik save. Dia akan terus masuk ke dalam Emerald sahaja, dalam Emerald Insight sahaja. Okey, kalau tadi kita cari dekat dalam ni, dekat discovery, dia akan cari dekat semua database. Tapi bila kita guna database ni, dia akan cari dalam database Emerald ni sahaja. So kita nak cari social
Media. Okay. So kita akan dapat 119,155 bahan berkaitan dengan social media marketing. Okay, katalah kita nak jurnal artikel sahaja. So kita klik je dekat jurnal artikel. Tak update lagi. So dia bagi jurnal artikel sahaja. Okay. Macam mana nak baca dia? Klik je. Anda katalah kita kena dengan tajuk social media adoption and performance of micro enterprise in emerging market. Klik je dekat sini. PDF. So kita akan dapat full PDF artikel untuk artikel ni. Okay. Okay, senang kan guna apa nama? Emerald direct je. Sebab tu student pun suka guna. Boleh pilih ni, nak kena selalu explore lah, selalu try test and error. Tadi pilih jurnal artikel saja. So kalau nak case study je pun boleh. Klik update. So dia akan keluar case study lah. Sama juga. Nak klik PDF. Sama juga dekat dalam Emerald, lupa nak cakap. Okay, klik dekat tajuk untuk dapatkan citation. So klik je dekat citation. So pilih, dia akan masuk ke dalam referral manager ni lah. Kita copy je. Okay. Nak baca. So ni kalau dalam Emerald lah. Okay. Ni antara yang apa database yang selalu kalian guna lah. Emerald. So lagi database yang selalu pelajar guna. Ada student Islamic Studies tak? Ni Islamic Studies pun selalu pelajar guna lah untuk Islamic Studies. Suka guna Al-Manhal. Sama je sebenarnya dia konsep dia, cuma interface dia berbeza sebab setiap interface pembekal yang berlainan. Tapi dia punya tu sama je, searching. Contoh nak cari pasal hijrah. Okay, then boleh print, download, pun ada citation juga. Kalau nak APA nanti boleh copy lah. Download, nak download je. So dia akan terus download ke dalam kita punya ni lah. So kita akan dapat.
So akan dapat artikel dia lah. Okey, itu untuk database. Okey. Selesai kat database, dia ada banyak, so kena selalu main test and error lah. Bila selalu guna tu nanti lagi terror daripada kita lagi. Okay, so apa yang lagi yang ada di portal perpustakaan yang pelajar saya sepatut tahu? Okay, kita ada satu link reading list. Okay, reading list ni dia tempatkan semua subjek. Okay, dia tengah dalam proses development ni. Reading list ni kira antara projek baru lah yang kita letakkan dalam portal perpustakaan. Untuk setiap subjek yang pelajar ambil, kita cuba masukkan dalam reading list ni apa bukan, apa buku rujukan yang digunakan di dalam portal perpustakaan yang dipakai untuk subjek berkenaan. Okey, sebagai contoh kita akan cuma, tak semua ada sebab kita hanya linkkan yang ada buku 5 tahun terkini sahaja. So kalau buku dia pakai table of content, dia pakai buku lama, kita tak linkkan lah. So sekarang kita tengah minta lecturer untuk update kepada buku-buku terkini lah. Sebagai contoh subjek, okey, contoh kod subjek CPRM 7103. Okey, bila kita masukkan dia akan keluar lah. Okey, Fakulti Teknologi Applied Science, subjek PhD ni CPRM 71 Research Methodology. Okey, klik je dekat subjek ni, dia akan masuk, dia akan tunjuk terus apa subjek yang guna untuk buku yang digunakan, buku rujukan yang digunakan untuk subjek research methodology ni. Okay, iaitu buku Researching Information System and Computer. Okay, buku nama penulis, buku ni ada dekat, okay, kalau nak pinjam, ni call number dia. Okay, kalau nak pinjam, status dia tak boleh pinjam. Bukan tak boleh pinjam, boleh pinjam tapi selepas buku ni sedang dipinjam oleh pelajar lain. Sebab status dia check out. Okay, kalau dia available, pelajar boleh pinjam. Kalau dia tulis check out, maknanya buku sedang dipinjam oleh pelajar lain. Okay, klik kat tajuk buku. So dia akan pergi ke library punya katalog. So, kalau buku tu buku E, dia boleh akses terus juga online. Okay, kalau macam buku ni, kita dia ada printed, dia ada E. So pelajar boleh je click here to access the e-book part 1. Tapi ikut part lah, part 1, part 2, part 3. Contoh kalau nak baca part 3, klik je dan boleh download. Okay, contoh lain, kita boleh cuba. Contoh yang ada satu. Ni antara buku yang ada lah. Okay. So kata pelajar nak pinjam buku ni, boleh dia klik dekat manajemen accounting. Buku pintu. So kalau misalnya tu buku ni, okay, pelajar
Lembah Kelang nak pinjam buku ni sebab buku ni ada di main campus kan. So katalah pelajar di Kota Kinabalu nak pinjam kan. Okay. Ambil tajuk buku ni, klik dekat Discovery Service, masukkan dalam tajuk, klik search. Pilihlah. Okay, so dia ada banyak manajemen ni. Katalah ni buku yang nak dipinjam. Okay. Ni buku Kota Kinabalu dah. Okay, katalah buku ni di main campus kan. Nak pinjam buku ni kan. Klik option. Klik request to send to my learning center. Katalah student. Macam saya cakap tadi, student di Kota Kinabalu nak pinjam kan. Klik Kota Kinabalu Center, masukkan nama, scan semua ni masuk. Lepas tu klik submit. Memang wajib lah. Klik je submit. So nanti kita akan proses lah untuk dihantar ke Kota Kinabalu Learning Center ni untuk intra library loan request. Okey. Okey ke setakat ni? Ada apa-apa soalan lagi? Okey. Stop. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Puan Farida nak tuan tanya, Puan Farida. Ya, saya. Link video ni nanti akan share di Ya. Aha. supaya kami boleh rujuk baliklah, kami ni kan baru nak belajar skill ni kan. Kita akan ulang balik video ni, tengok bagi faham lah. Jadi nanti akan share di mana-mana nanti. Ya, kita akan share. Okey. Automatik, selalunya automatik akan dapat dekat email, tapi kita juga akan share, kita juga akan upload dekat dalam My OUM, dekat bahagian announcement dalam masa 7 hari daripada tarikh hari ni, dan kita juga akan masukkan dalam YouTube library, OUM library dekat YouTube. Okey, terima kasih Puan Farida. Terima kasih. Sama-sama. Okey, saya tunjuk juga dekat dalam YouTube. Okey, ada link YouTube tu alhamdulillah saya dah subscribe dah, insya-Allah saya follow kat situ lah, tengok macam mana panduan dia nanti. Tak apa, kita tunjuk juga kat kawan-kawan yang lain. So kalau misalnya kata nanti ada stuck ke apa, boleh je refer balik dekat kita punya YouTube. Dekat dalam ni ada bengkel, macam mana nak validate kalau tak ada access. So kalau nak dengar balik bengkel ni pun semua, nanti kita akan upload juga dekat sini balik. Okay, untuk dikongsikan bersama. So dekat dalam dalam My OUM pun kita akan letak announcement bila kita dah upload. Okay. So apa lagi yang boleh kita tanya? Okay, jangan lupa isi, kawan saya pesan, jangan lupa isi evaluation form untuk penambahbaikan akan datang. So sekali lagi kita beritahu CJ akan diberi kepada yang
berada dalam yang mendengar lebih daripada 30 minit. Betul. Lebih daripada 30 minit dan isi evaluation form. So kita akan upload dalam masa 7 hari dekat MyOEM dengan kat YouTube. Lepas tu lagi kalau ada apa masalah apa nak ni boleh saya rasa kawan saya dah sharekan info maklumat penting apa untuk menghubungi kami lah melalui WhatsApp atau email. Okay, so kalau tak ada apa-apa, belum, ada satu lagi last. Nak tunjuk akses melalui handphone. Okay, yang tu video je, so boleh. Sekejap Okay, bila masuk dalam MyOEM, dia akan jadi bentuk dalam handphone lah. So dia akan keluar nama kita. Okay, scroll ke bawah, klik kat digital library. Sama je, cuma dia interface dia dalam bentuk handphone lah. So, klik kat connect to database. So, masukkan keyword. Okay, contoh early childhood education. Okay, boleh scroll sama juga macam yang dekat dalam laptop, desktop ke PC. Kita boleh ada je function untuk filter apa source type, tahun semua. Sama je, cuma di dalam bentuk dalam kita tengok through phone je. Pun sama juga, boleh klik je terus PDF photo. Okay. Baca je kan. So boleh dapat dalam bentuk PDF lah. Dalam handphone pun sama juga. Apa yang kita dapat kat dalam PC dan desktop, laptop sama juga dapat dekat phone. Cuma kecil lah. Tapi sekarang handphone pun dah ada yang besar-besar. So boleh cuma bila nak baca tu boleh zoom besar-besar. Macam biasa tu jugalah. Okay. Itu sahaja. Food. So, biasanya itu sahaja dari saya, Faridah. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan saya cuba untuk improve akan datang.
Apa pun terima kasih kerana menghadiri bengkel kita pada hari ini. Okay. Last sebelum saya end of the session, ada soalan? Okay, kita baca ke soalan.